Yeah, baby, you can see me in the cop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Alhamdulillah. Petang ni saya berkesempatan buat video lagi. Okey, untuk video ni saya buat wiring baru. Senangnya rewiring lah. Asalnya bukan untuk rewiring. Asalnya untuk penambahan point je. Jadi keadaan kabel memang menyedihkan lah. Jadi saya pun dah tunjuk saya pun dah naik tengok dalam bumbung. Wiring pun wiring lama. Jadi saya minta owner buat lain lah. Jadi dah setuju. Progress dia macam ni tuan-tuan. Saya tunjuk yang dah siap. Okay, saya tunjuk yang dah siap. Proses buat tu saya tak buat video lah. Sebab akan jadi banyak video, saya pun tak sempat. Saya buat kerja, staff saya buat kerja. Jadi hari ni alhamdulillah siap sepenuhnya 100%. Cuma tunggu siling kapur masuk dengan partition. Okey, partition dia akan pasang ni. Sini akan buat klinik. Okey, sambil-sambil tu saya buatlah video sebab saya nak tunjuk pada owner sistem bumi. Okey, di sini dia. Okey, ni yang saya jumpa dalam bumbung, saya potong macam ni lah. Yang saya jumpa dalam bumbung, cara dia sambung kabel, tengok. Dia sambung. Kerja macam ni tak cantik lah tuan-tuan. Tak kira lah wireman lama ke wireman baru ke, janganlah buat macam ni. Jangan sambung dalam konektor, tarik direct. Kalau nak looping tentukan dia looping dalam dalam point yang betul lah, bukan letak konektor lepas tu semua kabel masuk dalam ni. Lepas tu kabel dia banyak kena kena gigit tikus. Apa jelas dia? Ini setengah-setengah kabel, yang lain saya dah buat masuk dalam kereta saya dah. Okey, ni DB untuk ruangan ni. Yang sana DB untuk ruangan sana, dia tak campur. Dia pakai 2 meter. Jadi yang ni kawasan ni lah. Okey, yang ni meter untuk ruangan ni. Untuk kedai nombor 1. Saya pakai yang ni, 2 RCCB. Okay, yang ni aircon, lita kuasa, lita cahaya. Sama juga untuk yang PVC. Okay, lita cahaya, lita kuasa, ni MCB penambahan. Saya ambil yang yang kat bawah.
Okey, lepas tu saya nak check ding. Ding ni bukan bawah 10 ohm. Saya tanam hanya satu batang, tapi saya nak check satu batang tu berapa ohm. Macam ni dia. Okey, untuk check ding ni saya ambil daripada chamber kedai sebelah sana ni, bukan yang ni. Okey, saya check yang sebelah sana dulu. Voltage dalam bumi. Okey, satu. Okey, sepatutnya voltage dalam bumi ni dia kosong. Adalah yang terbaik kosong. Kalau satu, dua ke bawah. Dua ke bawah ni boleh dikira selamat lagi. Yang tak normal 5 volt. Bila keluar 5 volt sini, bermaksud dia tak selamat. Saya pun dah cuba adjust pada macam mana, memang satu. Jadi saya cuba tanya yang pakar. Dia kata tak ada masalah untuk satu ni. Dia jangan 5. Bila 5 volt, dia tak normal. Tak normal ni maksud dia akan merosakkan peralatan, sebab sistem bumi tu dah ada kebocoran. Yang ni saya direct ambil daripada root. Okay, saya check voltage dalam bumi 0.001 dekat okey, 41.2 ohm. Bila 20 tak dapat, sebab dia melebihi 20 ohm. Jadi 200. Untuk satu batang root dapat 41.3 ohm. Okey, yang ST minta terbaru dalam buku dia, dalam buku pentawaian domestik bagi rumah kediaman, tidak melebihi 200 ohm. Itu ST yang minta. Jadi saya buat dah lulus lah. Satu batang root. Okey, sini. Okey, walaupun satu batang root, kabel saya pakai 10 mm. Bagi jelas dia. 10 mm, sama juga yang ni. Okey, yang ni pun 10 mm. Bukan 2.5, bukan 4 mm. Saya ikut cara betul lah, cuma ding saya tanam sebatang. Cost lah tuan-tuan, cost owner apa ni, InsyaAllah dia akan upgrade lain kali. Cuma untuk setakat ni dia nak tengok untuk satu batang tu berapa ohm. Jadi saya akan check untuk sebelah ni pula. Kita akan tengok sebelah ni. Boleh? Check chamber. Buka. Saya buka. Sudah. Okay, check ni. Empat puluh enam. Okay. Okey, yang ni pun sama juga. Voltage dalam bumi, voltage yang sepatutnya kosong tu lebih baik.
Cuma jangan lebih daripada 2 volt. Itu saya tanya yang lebih arif daripada saya dah, tuan-tuan. Cuma sebelum ni saya buat ding tak pernah lagi naik 0.1 ni. Tapi yang ni naik, saya dah tanya yang lebih arif lah. Dia cakap tak ada masalah, 2 ke bawah, jangan sampai ke 5. Sebab 5 tu memang akan bermasalah lah. Jadi yang ni untuk chamber sebelah ni. Okay, untuk bilik ruangan ni. Yang ni saya ambil daripada kabel. Saya tak pergi keluar sebab kabel saya tak ada yang ni. Jadi untuk yang ruangan ni dia dapat 46.2 ohm. 40 lah, sama juga. Yang sana 40, sini 40. Okay, jadi tugas saya settle lah. Owner nak tengok untuk satu batang. Ni kalau masukkan 10, insyaAllah akan turun lagi. InsyaAllah lah. Sebab satu batang pun dah dapat 46 ohm. Okey, untuk kawasan ni soket plug. Saya cerita soket plug. Setiap ruang hanya 1 MCB. Soket plug ni 2 ni saya pakai 1 MCB. Setiap aircon saya guna kabel 4mm. 4mm. Lepas tu luar saya pakai waterproof sini. Okey, ni waterproof. Yang ni satu. Lepas tu yang ni satu. Tak masuk air. Okey, semua yang anda tengok daripada atas tu adalah poin lampu. Saya masuk dalam trunking, lepas tu saya pecah, dia banyak lampu. Dia setiap ruang ni dia ada 6 biji lampu. Sama 6 biji lampu, ruangan ni 1 biji lampu. Kipas tak ada, sebelah sana aircon. Jadi dia akan pakai 2 meter. Sini 2 aircon. Okay, ni 2 aircon. Kawasan yang saya duduk ni 2 aircon. Dan kawasan ni 4 aircon. Yang ni 1 horsepower, sana 2.5 horsepower. Okay, dan lagi lah untuk satu single phase. Jangan tipu pengguna wireman, jangan tipu pengguna. Kalau setakat 3 aircon tu nak pakai single phase ada masalah lagi. 3-4 aircon. Tengok aircon tu berapa horsepower. Cuma wiring asal dia memang masalah. Saya pun tak tunjuk lah atas, tuan-tuan. Kalau saya tunjuk, orang kata saya nak cari masalah pula. Nak cari salah orang lain. Jadi saya tak tunjuk lah. Cuma nasihat saya kepada anda pengguna wiring yang dah cecah 20 tahun. Cecah 20 tahun, cubalah naik tengok, cek atas tu macam mana, tuan-tuan. Tengok wireman buat, jangan sampai looping macam ni. Mana dia? Tahu oh. Tahu lah tak apa dah. Janganlah looping dalam dalam konektor. Buat pendawaian betul. Biar sampai kabel tu betul pada point. Bukan pakai konektor sambung neutral. Itu cara yang salah. Kalau anda ada PW pun memang masalah lah buat macam tu. Ada PW, ada PW4, ada PW1, PW2, ada Chasman. Sebab basic elektrik ni sama tuan-tuan, mana-mana belajar pun. Jangan buat macam tu. Jadi kerja saya dah settle 100%. Tunggu partition masuk, orang shilling masuk, barulah saya akan masuk pasang lampu. Begitulah. Apa yang saya nak tunjuk ni lebih kepada earthing. Owner nak tengok earthing lah. Jadi saya Zahra Engineering. Terima kasih tuan-tuan yang sudi lagi follow saya. Jarang-jarang sekali buat YouTube. InsyaAllah berkesempatan lagi saya akan buat YouTube lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.